Hai, apa khabar? Anda mungkin telah dengar Yamaha baru saja melancarkan model terbaru NVX V3. Saya di Sepang Circuit sekarang untuk sesi tunggang uji Yamaha NVX yang terbaru ini. Cuma kerana tunggang uji ni sesi dia pendek saja, jadi tak bolehlah saya bagi review sepenuhnya. Itu mungkin bila kita dah pinjam NVX ini nanti untuk tunggangan yang lebih lama. Tapi di sini saya ingin bercerita lebih kepada ciri yang tak ada pada skuter-skuter lain, iaitu YECVT. Jadi, apakah itu YECVT? Ia bermaksud Yamaha Electric Continuous Variable Transmission, di mana sistem CVT NVX SP dikawal secara elektronik oleh Transmission Control Unit atau TCU dan digerakkan oleh motor elektrik pada primary pulley. Walaupun pergerakan utama dikawal penuh oleh TCU, anda boleh mengawal bagaimana sistem itu berfungsi melalui dua riding mode. Mode T untuk town dan mode S untuk sporty. Ia boleh dipilih melalui butang yang selalunya butang pas pada motosikal lain. Untuk tunggangan biasa, mode T digunakan. TCU akan memilih RPM yang paling optimum untuk penyematan bahan api dan kelancaran pemanduan. Untuk tunggangan yang lebih reaktif atau agresif, mode S pula dipilih. TCU akan memilih untuk menggunakan julat RPM yang lebih tinggi, lebih rapat pada kuasa maksimum enjin untuk akselerasi yang lebih kuat dan bertenaga.